Annyeong. Jadi kita boleh lepas ambil gambar dan saya sangat suka gambar ni. Ni ialah gambar pertama booth yang saya ada. Oh sorry. Nah, tengoklah. Okay, jadi secara sedar ataupun tidak sedar sekarang ni kami dalam perjalanan untuk pulangkan hadiah ke motor beliau. Dan selepas itu saya pula akan dihantar bertemu dengan ibu dan bapa saya semula di Nyanyian Baharu. Jadi sedar ataupun tidak sedar bahawa ini ialah jalan mula tak. Kau lalu situ lah bodoh. Bang turun daripada atas tu kau turun pula. Bodoh yang gila. Kanan ni, kanan. jadi ini saya baru perasan yang ini ialah kali terakhir kami akan lepak bersama. Sebab selepas ini kami akan pergi ke jalan masing-masing, di mana bulan 7 mereka bertiga akan tinggalkan saya seorang diri di Melaka, di mana ada seorang yang pergi ke Gambang, ada seorang yang pergi ke KL dan ada lagi seorang yang akan pergi ke KL juga. Di mana saya akan masuk pada bulan 8, iaitu saya hanya mampu pergi ke negeri jiran iaitu negeri Sembilan. Bye-bye Melaka, bye-bye lagi 3 orang. Good luck untuk masa akan datang. Nanti kalau anak nak sekolah dekat di mana saya bekerja, okey? Nak pergi mana? Kau nak minta kau mana? Dengar tak? Kau pergi. This is our last meet. So I'm not. This is our last meet before we are getting called as a Student. university student. oh my god. Student of the university. Whatever. Tapi saya bukan universiti sebab saya ialah orang kampus, institusi di mana saya akan menjadi seorang guru dan pendidik kepada generasi-generasi kita yang sekarang yang mungkin akan menghadapi World War 3. Tapi saya akan pastikan mereka bersedia untuk, khususnya di bahagian mental, kerana saya ialah guru kaunseling. Jadi yang sebelah saya ni ialah pakar duit, di mana dia dapat menilai sama ada duit itu palsu ataupun benar. Dan dia dapat menilai dengan hanya memerhati seseorang itu. Dia dapat lihat bahawa seseorang itu mampu menguruskan wang dengan bijak, cerdik dan pandai, ataupun menggunakan duit sekadar mengikuti nafsu. Dan dia ialah seorang accountant yang sangat profesional dan digemari oleh orang ramai, sehingga dia diterima oleh banyak kerja pada masa akan datang. Dan dia mendapat gelaran ACC something, dan dia berjaya masuk ke dalam buku teks dan juga majalah-majalah yang ada di tempatan, walaupun tak ada orang yang beli majalah tersebut. Jadi ada 2 orang di hadapan, tak boleh nak terbalikkan. Jadi di sebelah kiri kita, Di sebelah kalau kat kamera belah kiri kita meja. Di depan. okey. Kalau di sebelah kiri kita iaitu Mirza Danish, beliau pada asalnya ingin menyambut kelahiran anak-anak baharu, tapi beliau bertukar fikiran di mana beliau ingin menjadi seorang doktor pakar di bahagian gigi, dan beliau akan menahan segala bau-bau cemar, bau-bau busuk yang dikeluarkan dan dihasilkan daripada mulut-mulut pesakit beliau, dan beliau akan melayan semua pesakit itu dengan sangat baik, dan beliau akan menyurutkan perasaan anger issue beliau dan mulut bising beliau, kerana beliau sedar bahawa beliau akan menghadapi dengan banyak lagi mulut yang lagi bising dan busuk daripada mulut beliau. Dan percayalah, beliau akan menjadi seorang doktor dentis, doktor pergigian, doktor gigi yang sangat pakar, sangat profesional, sangat kaya, sangat murah hati untuk belanja kawan-kawan dia yang lain. Amin. Dan beliau mungkin akan buka klinik sendiri yang jauh lebih berjaya daripada klinik-klinik yang sudah sedia ada. Dan beliau juga akan menjadi tokoh gigi yang akan memberikan ceramah sehingga menerima banyak duit dan wang yang boleh menjadikan beliau punya pendapatan yang boleh menyara diri beliau dan juga ibu bapa beliau yang dah banyak mengeluarkan untuk beliau semasa usia muda. Dan di sebelah kanan kita boleh lihat seorang farmasis yang sangat peka, yang sangat bijak, yang sangat elegan dengan karakteristik beliau yang digemari, yang disukai oleh orang ramai dan diselesai oleh orang ramai, di mana beliau bukan sahaja doktor yang hanya mengasingkan ubat-ubat mengikut kehendak pelanggan, tetapi beliau juga tahu bagaimana ingin menghasilkan ubat yang baik, bagaimana ingin membezakan ubat-ubat yang akan memberikan kesan buruk kepada pesakit kerana penggunaan ubat yang tidak terkawal ataupun penggunaan ubat yang sangat efisien kepada pesakit-pesakit yang sedang menghadapi penyakit-penyakit. Dan mungkin beliau satu hari nanti akan mengeluarkan ataupun membentangkan inovasi beliau sebagai seorang farmasis yang menghasilkan ubat yang boleh menyihatkan pesakit yang mungkin sekarang kita punya saintis ataupun farmasis ataupun doktor kita tidak lagi temukan apa solusi ataupun inisiatif untuk merawat ubat-ubat yang tidak boleh dirawat. Jadi saya percaya semua yang ada di dalam kereta ini, walaupun sekarang ini ialah kereta abang kepada seorang farmasis yang sangat berjaya dan digemari dan juga digeruni orang ramai, tapi satu hari nanti masing-masing akan
akan mula memandu kenderaan yang semua orang kagumi, semua orang akan tunjuk kepada anak-anak beliau bahawa adik tengok kereta orang kaya lah. Ya, itulah kereta yang bakal kami berempat dalam kereta ini miliki. Jadi kepada mereka yang mendengar, menonton ataupun yang tak menonton, ya, ataupun yang tidak melihat video ini, sila doakan kami berempat akan berjaya dan akan kekalkan bonding kami ini sehinggalah ke akhir hayat. Dan apabila di akhirat nanti andai kata ada yang na'udzubillah masuk ke neraka, akan ada salah seorang daripada kami yang akan tarik kami untuk masuk ke syurga, kerana niat kami untuk bersahabat ialah kerana Allah dan insya-Allah bertemu juga kerana Allah. Jadi selamat berjihad, selamat berfisabilillah kepada rakan-rakan saya sekeliling. Good luck untuk future anda dan semoga bertemu dengan guru kaunseling yang sangat berjaya yang mungkin juga akan menjadi doktor. Bye bye.